utamanya rakan-rakan sebenarnya saya di Majlis Cikgu Chan, Usmani Warren, Cik Carol dan Ms. Gray. Hari ini kita akan mengadakan penganjuran Hari Cuci Malaysia 2026 sempena World Clean Up Day 2026. Majlis Bandaraya Pulau Pinang MPP terus memperkukuhkan komitmen dalam memastikan kebersihan, keindahan dan kelestarian persekitaran di kawasan pentadbirannya menerusi penganjuran Hari Cuci Malaysia 2026 yang akan berlangsung pada 26 September 2026. Penganjuran ini merupakan sebahagian daripada inisiatif nasional yang digerakkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sempena World Clean Up Day dengan penglibatan pihak berkuasa tempatan PBT, agensi kerajaan, komuniti, badan bukan kerajaan NGO, sektor swasta, institusi pendidikan serta masyarakat setempat. Hari Cuci Malaysia merupakan inisiatif KPKT yang diwujudkan sempena World Clean Up Day bagi memperkasakan budaya kebersihan dan menggerakkan masyarakat secara bersama dalam usaha membersihkan serta memelihara persekitaran. Selaras dengan keputusan Jemaah Menteri pada 7 Februari 2025. Sabtu terakhir bulan September setiap tahun telah ditetapkan sebagai Hari Cuci Malaysia di peringkat kebangsaan. Bagi MPPP, penganjuran Hari Cuci Malaysia bukan sekadar aktiviti gotong royong yang dilaksanakan pada satu hari tertentu. Sebaliknya merupakan platform untuk meningkatkan kesedaran dan membentuk perubahan sikap masyarakat agar kebersihan menjadi budaya dan amalan dalam kehidupan seharian. Pada tahun 2025, MPP telah menganjurkan World Clean Up Day Penang Edition 2025 di Padang Kota Lama dengan penyertaan kira-kira 400 orang sukarelawan dalam acara rasmi. Pada masa yang sama, sebanyak 27 lokasi telah ditetapkan dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Pulau Pinang dengan keseluruhan penyertaan seramai 1,928 orang. Sebanyak 1.63 tan sisa telah berjaya dikutip oleh para sukarelawan. Manakala kutipan keseluruhan termasuk sisa yang dikendalikan bersama kontraktor MBPP mencapai sebanyak 94.35 tan. Sehubungan dengan itu, Majlis Bandaraya Pulau Pinang menyuruh seluruh warga Pulau Pinang khususnya penduduk di kawasan pentadbiran Majlis agar mengambil peluang sempena Hari Cuci Malaysia 2026 untuk bersama-sama turun padang membersih kawasan persekitaran masing-masing di samping mengamalkan pengurusan sisa yang bertanggungjawab. Usaha ini meliputi amalan mengurangkan pengasingan sisa di puncak, pengitaran semula, tidak membuang sampah merata-rata serta menjaga kebersihan kawasan awam secara berterusan. MPPP turut mengalakkan penglibatan komuniti setempat melalui aktiviti gotong royong di kawasan perumahan, taman awam, kawasan rekreasi, pantai, kawasan lapang, institusi pendidikan dan lokasi-lokasi tumpuan awam. Dalam memastikan Pulau Pinang terus dikenali sebagai sebuah bandar yang bersih, hijau, selamat dan berdaya guni, Majlis akan terus memperkukuhkan kerjasama dengan komuniti serta semua pihak berkepentingan melalui pendekatan whole of community. MPP percaya bahawa perubahan besar bermula daripada tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Pembersihan kawasan bukan hanya bertanggungjawab pekerja, pembersihan atau pihak berkuasa tempatan, tetapi merupakan tanggungjawab dan peranan bersama setiap warga kota. Sempena Hari Cuci Malaysia 2026 ini, Majlis menyuruh semua agar menjadikan semangat gotong royong dan kecintaan terhadap kebersihan sebagai satu budaya yang diteruskan bukan hanya pada 26 September tetapi setiap hari. Bagi mereka yang ingin menyertai Cuci Malaysia, boleh untuk mengimbas rekod QR yang tersedia di poster bahan dan bersama-sama melakukan aktiviti pembersihan mega di kawasan dan sekitaran tuan dan puan-puan sekalian.
Bersamalah kita menjayakan Hari Cuci Malaysia 2026 di negeri Pulau Penang lebih bersih, indah, hijau dan lestari. Sekian, terima kasih. Lepas tuan, kita buat komitmen kata kita tak nak cuci World Clean Up Day hanya sebagai satu program rasmi. Kita nak everyone dalam kawasan pulau ni, mereka bersetuju nak buat di mana-mana. Katalah mereka ada sekolah ataupun kawasan perumahan, flat ataupun kawasan perumahan rumah teres ataupun syarikat ataupun pejabat biasa. On hari tersebut saya nak buat kawasan saya ataupun dengan rakan-rakan dengan gotong royong nak pergi pantai nak buat, boleh. Just dalam QR code tu register, maklum kat kita kat mana nak buat dan kita akan selaras untuk bantu dengan mereka peralatan macam mana nak sedia, macam mana kita nak angkat selepas tu, nak buat audit sampah selepas tu. Itu kita akan bantu selaras. So kita nak anywhere dan masyarakat rasa mereka nak buat, the citizen in Penang Island, you want to do anywhere, just tell us. Then we will discuss with you further how to do it.